Osteoarthritis ialah penghausan rawan sendi. Pemahaman tentang fungsi sendi amatlah penting untuk memahami perubahan yang berlaku di dalam sendi seseorang yang menghidap osteoarthritis. Lutut mempunyai dua tulang utama iaitu femur, tulang peha, dan tibia, tulang betis. Dalam keadaan yang sihat, permukaan kedua-dua tulang ini diselaputi rawan, cartilage, iaitu lapik licin dan teguh untuk mengalas impak kedua-dua tulang lutut. Sendi juga diselaputi oleh bendaleh synovial yang membantu melicinkan pergerakan sendi. Rawan, cartilage, seseorang yang menghidapi osteoarthritis akan mengalami penghausan yang teruk. Ini menyebabkan kegeselan pada tulang, kerosakan tulang, keradangan serta kesakitan. Osteoarthritis boleh berlaku di mana-mana sendi, khususnya di bahagian sendi lutut dan pinggul. Faktor-faktor osteoarthritis adalah peningkatan umur, kegemukan, pergerakan yang berterlaluan, kecederaan sendi yang teruk, pekerjaan tertentu. Perawatan untuk osteoarthritis. Ia melibatkan rawatan tanpa ubat dan penggunaan ubatan. Bagi kes-kes tertentu, pembedahan diperlukan.